Okay guys, 5 perkara yang korang kena tanya dekat SA korang bila loan korang dah lulus. So, kena dapat detail-detail ni supaya korang tak tertipu dan korang selamat lepas korang dah sign agreement nanti, okay? Yang pertama, interest. So tolong tanya dekat korang punya SA berapa interest yang korang kena dekat loan korang tu. 5%, 3%, 2.5%. So penting untuk korang tahu interest korang. Yang kedua, bulanan korang kena tahu juga. So tanya dekat korang punya SA, bulanan kereta korang tu berapa? Adakah dia fix ataupun variable? Dia akan berubah-ubah mengikut OPR. Okay, sebab sekarang ada loan-loan yang sebulanan dia akan meningkat setiap tahun. Tahun pertama sekian 500, tahun ke depan 700, tahun lagi satu 800. Dia ada yang pattern macam tu ataupun dia fix. 300 tu fix sampai habis loan tu nanti. Yang ketiga, tempoh loan korang tu berapa panjang. So kau kena tanya juga loan korang tu ikat berapa tahun. 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dia kena tahu detail-detail tu juga. Yang keempat, ada tak apa-apa penambahan insurans dekat dalam loan korang? Certain company finance dia ada insurans tambahan yang diwajibkan untuk customer tu bayar. Okay? Korang kena tahu ada tak auto life, ada tak PA insurance ataupun sebagainya. Okay? Tapi nasihat saya, kalau penting untuk yang nak buat loan panjang ni, ambil auto life supaya pewaris tak tanggung kereta korang bila terjadi apa-apa nanti. Yang kelima dan terakhir adalah breakdown. Ni minta SA korang kiraan breakdown. Harga on the road yang sebelum korang submit loan tu berapa. Lepas tu ada penambahan insurans tu berapa. Lepas tu tolakkan balik dengan loan yang korang lulus tu berapa. So dekat situ baru korang boleh dapat fix deposit ataupun korang boleh dapat total full loan tak daripada kiraan breakdown tu. So kalau dapat sesuatu daripada video ni, sebarang pertanyaan boleh hello masuk ke profil saya, ada nombor kat situ, okay? So nak mencari kereta terpakai boleh cari saya Syahrir di Maf Auto. Assalamualaikum guys.